Saya juga telah membuat 3 forensik bagi suara ini. Saya buat di London, 1. Saya telah hantar juga di Bangkok, Thailand, international punya bahagian forensik, dan juga 1 lagi di Jakarta, Indonesia. Saya akan padankan ketiga-tiga ni untuk saya pamerkan supaya adakah forensik di negara kita ini canggih ataupun takut nanti ada yang berlaku dulu ianya seakan-akan ianya macam saya tapi bukan saya. Saya itu sebab saya mengambil satu inisiatif. Saya telah membuat 3 forensik di peringkat antarabangsa dan ketiga-tiga syarikat ini adalah diiktiraf oleh forensik dunia. Bagi menamatkan cerita, wahai saudara Rauf, saya ingin bercakap pada saudara Rauf, bagi menamatkan cerita, saudara mesti buat satu laporan polis bagi menyatakan bahawa audio atau suara yang tular itu bukan suara daripada kamu. Tetapi kalau kamu cuba berdolak dalih, saya ingin tegaskan bahawa secara terbuka saya berani mengatakan bahawa suara yang tular itu adalah suara Rauf bin Yusuf. Ini cabaran saya. Kalau saudara anggap ini satu fitnah, satu perkataan yang akan merosakkan nama saudara, saya cabar saudara Rauf untuk buat satu laporan polis, untuk polis menyiasat siapa sebenarnya suara yang telah mengadakan konspirasi jahat, yang telah memberikan rasuah kepada mereka yang disuruh melakukan kerja-kerja terkutuk ini. Apa yang dilakukan oleh Rauf ni merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pemimpin. Saya sering bercakap bahawa pemimpin adalah untuk melakukan kerja-kerja kebaikan. Pemimpin adalah untuk membela rakyat. Pemimpin adalah sebagai pelindung. Ini pemimpin yang kita letakkan sebagai pimpinan Islam. Tetapi kalau mereka yang rakus seperti Rauf, mereka yang berhawa nafsu seperti Rauf, sanggup dulu mengambil alih kerajaan. Kalau saya ingatkan balik kepada saudara-saudara, ambil kerajaan Melaka dengan menidakkan Ketua Menteri yang lepas. Dia kata Ketua Menteri itu tak sihat lah, Ketua Menteri yang ada itu sakit lah, dan berbagai-bagai lagi. Kalau tuan-tuan boleh buat perbandingan, hari ini siapa yang sakit? Nak naik tangga pun tak boleh. Bernafsu besar, rakus, takut keadaan, membuat orang, menganiaya orang, dan berbagai-bagai lagi. Ini yang dilakukan oleh Rauf. Saya minta Rauf, kamu keluar. Saya beri cabaran pada kamu untuk kamu buat satu laporan polis jika kamu 2-3 kali press statement semalam dan 2 hari lepas mengatakan bahawa ini satu sandiwara. Saya juga minta supaya peguam yang terlibat dalam laporan polis tersebut, saya nyatakan peguam ini telah bersekongkol. Peguam ini telah menyalahkan guna kuasa sebagai peguam untuk melakukan kerja-kerja jahat bersubahat dengan Rauf dalam konspirasi terhadap diri saya ini.